Assalamualaikum, selamat datang Pakistan. Semua orang dari Malaysia dan Singapura dan lain negara tanpa nama Gilgit-Baltistan Skardu Valley. Hari ini kita ada dekat Baltistan Resort. Baltistan Resort CEO Haji Gulzar. Dia jaga sini bulan Jun, Julai, Agast, September. Mesti ada sini bunga rose, bunga pink. Lepas tu warning kuna punya bunga ada sini, campur-campur warna ada. Lepas tu boleh bonfire di sana. Barbecue boleh di sini. Lepas tu malam kita duduk sini. Lawn, sebelah sana ada lawn, yang belakang ada lawn. Pokok, cherry pokok ada sini, apricot pokok ada sini, apple pokok ada sini, walnut pokok ada sini. Sini boleh piti, sini boleh terus makan. Alhamdulillah, mesti kamu suka. Selalu kita bawa orang Malaysia. Tahun lepas saya bawa Karos Pia Group, mesti dia suka terus piti cherry dengan lain barang. Lepas tu Alhamdulillah orang dia suka makan buah-buah, cherry, apricot, walnut. Lepas tu makan ikan trout di sini. Farm ada belakang. Lepas tu boleh malam bonfire di sini. Yang ni tanpa Baltistan Resort.